والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Okey, baik insya-Allah kita akan sambung perbincangan kitab kita Fathul Qorib. Bab perkahwinan lagi. Majlis yang ke-16 ni kalau ikut dalam planning kita berakhir dah lah tapi memandangkan apa nama ni kesilapan dan kekurangan peringkat hamba ni, tak apalah kita syarah setakat dang. Lepas tu kita akan bacalah sampai majlis ke berapa pun kita pun habis bab munakahat ni insya-Allah taala. Baik. Jadi kita usaha pun habis insya-Allah dah. Baik. Hari tu kita bincang bab li'an. Bab li'an ni jadi kita sebut dah hari tu bila suami telah supoh li'an ataupun dia panggil supoh laknat dengan dia tuduh bini dia berzina wal iyazubillah. Lalu bila disupoh li'an, maka kata syekh kita terlaksana 5 hukum selepas daripada suami tadi melafazkan 5 kali ucapan laknat tadi. Penafian anak dan sebagainya, last sekali dia supoh laknat. Okey, baik. Jadi hari ni kita masuk yang kelima. Jadi 4 perkara kita bincang dah lepas. Hari ni kita masuk yang kelima, kata pengarang rahimahullah taala, wal khamisu, yang kelima, at-tahrimu lil mu'la'inati alal abadi. Jadi haramlah bagi perempuan yang dilaknat itu alal abad, selama-lamanya. Fala yahillu lil mula'ini nikahuha, maka tidak halal lah bagi yang melaknat, pelaknat tu, nikahuha, nikahu al mula'inah, tidak halal lah bagi orang suami yang melaknat tadi mengahwini isteri dia yang dilaknat tadi alal abad lah, selama-lamanya. Hatta ulama kata selama-lamanya, hatta sehingga di dalam pada hari kiamat sekalipun dia tidak akan dihimpunkan juga deh. Gitu. Fala yajtami'ani hatta fil akhirati kama qalahu az-Ziyadi kasyihabir ramli. Jadi kata Imam Bajuri di bawah tu last sekali dia kata fala yajtami'ani, maka tidak akan berhimpun al-mula'in dengan al-mula'inah ni hatta sehinggalah fil akhirah, pada hari kiamat pun tak akan berhimpun juga, dan tidak halal juga dua orang ni berkahwin balik. Wala wat'uha, dan tidak boleh juga al-mula'in tu menjimakannya akan mula'inah tu bimilkil yamin, dengan kalaulah dia bukan isteri, dia tu adalah milik yamin. Lau kanat, sekiranya adalah al-mula'inah tu, lau kanat, isim kanat adalah isim kanat al-mula'inah. Lau kanatil mula'inatu amatan. Dan kalaulah apa nama ni, yang dilaknat tadi tu adalah hamba perempuan dia, washtaraha, dan menjual al-mula'inah tadi. Gitu. Jadi jimak tak boleh jugalah. Jimak tak boleh juga. Okey, habis. Jadi habis 5 perkara yang berkait dengan kalaulah 5 perkara yang suami tu lafazkan supoh laknat tadi, terlaksanalah 5 perkara tadi. Kemudian kata pengarang kita, wa fi al-mutawwalati ziyadatun ala hadhil khamsah. Dalam kitab yang panjang-panjang dia akan ada tambahan lebih daripada 5 ni lah. Jadi syekh kita dia akan tambah sikit. Syekh Ibn Qasim Al-Ghazi rahimahullah dia akan tambah sikit situ. Okey, baik. Kata Syekh Ibn Qasim Al-Ghazi, suku tu hasanatiha. Okey, perhatian gugurnya hasanah. Hasanah ni kita panggil benda afif, kita panggil benda kejurusan. Kenapa? Juruh orang panggil tak? Ada nuskah dia tulis hadanah. Situ bukan hadanah tu, hasanah. Suku tu hasanatiha fi haqqi zauji
illam tula'in. Gugurlah hasanatiha akan kejuruhan al-mula'inah, perempuan yang dilaknat tadi, fi haqqi zauji, pada hak suami dia. Illam tula'in, sekiranya al-mula'inah tu tidak melaknat balik suami dia. Okey, isu ni nak kena perhati sikit. Sekarang ni gini. Kan dulu kita bahas dah, tentang ia kait dengan qazah. Bila suami tadi tuduh isteri dia zina, suami kena buat salah satu. Yang pertamanya sama ada datangkan 4 orang saksi ataupun suami buat sumpah laknat. Kalau suami tuduh bini zina tetapi tidak boleh datangkan 4 orang saksi, nescaya suami tu akan disebat 80 kali. Ataupun kalaulah suami tu tuduh bini zina, tak buat sumpah laknat, masa tu juga suami boleh kena 40 kali sebatang. Okey, so sekarang ni dia kata bila suami dah buat 80 kali, suami dah buat 5 kali sumpah laknat yang disebut sebelum ni tu, dia sebut 5 kali tu, maka gugurlah hasanatiha, juruhnya al-mula'inah tadi pada hak suami. Gugur juruh ni illam tula'in, sekiranya pihak perempuan tadi, pihak isteri tadi tu tidak sumpah laknat balik kepada suami. Okey, faham daripada sini, kalaulah sumpah laknat balik, suami tadi ia laknat bini dia dengan 5 kali lafaz yang kita sebut sebelum ni, tiba-tiba isteri tu jawab balik. Kali dia akan royak. Isteri tu dia akan balas balik, kalau dia panggil ta'ambuh ni lah. Jadi isteri akan balas balik. Bila isteri balas balik, masa tu perempuan tu balas balik, tidak gugurlah kejuruhan, keafifan peristeri tadi pada hak suami. Maksudnya gini, isu dia gini kalau lepas daripada ni, sekarang ni kalau suami tu tuduh zina, lepas tu bini tak jawab, maksudnya bini pakai reda je dengan tuduhan tadi, menunjukkan bahawasanya bini ia zina. Okey, bila bini ia zina, andai kata akan datang suami tadi, ia tuduh balik. Contohan buat misal, Zaid tadi dengan bini dia nama nama orang perempuan seorang, Fatty contoh. Zaid dengan Fatty. Baik, Fatty ni sabit dah sekali, Zaid ni ia sumpah laknat dah kepada Fatty. Okey. Jadi Zaid tadi ia dah selamatlah dia daripada tuduh zina yang kena 80 kali sebatang. Andai kata akan datang Zaid berigat pula tengok Fatty buat kerja pula, zina pula kali lagi. Masa tu Zaid kalau ia tuduh zina sekali lagi kepada Fatty, Zaid dah dikenakan hukuman had ketika tersebut. Nampak? Tu maksud dia. Tu maksud dia. Kalau Fatty tadi tidak balas balik li'an Zaid tadi. Tu isu dia. Lepas tu kata musannaf, illam tula'in. Dia akan gugur kejuruhan tadi pada hak suami. Illam tula'in, kalaulah Fatty tu tidak balas balik. Kalaulah mula'inah tu tidak balas balik laknat suami dia tadi, bekas suami tadi. Lepas tu Baijuwi tambah sini, mafhum daripada, faham daripada sebaliknya, annaha idza la'anat, bahawasanya sekiranya mula'inah tadi apabila dia laknat balik suami dia tadi, lam taskut hasanatuha, tidak gugurlah kejuruhan ataupun keafifan, kesucian maruah dia tadi, fayuhaddu az-zawju biqazfiha hina izin, maka suami tadi akan dikenakan hukuman had qazah ketika tersebut. Okey, boleh. Baik, sambung balik atas tadi. Lepas tu kena faham balik masalah suku tu hasanatiha. Sehingga kata hatta ni ghayah. Walaupun lau qazafa al-mula'in, akannya akan mula'inah ba'da dhalika bizina, selepas yang demikian tu dengan zina, akan datang mari pula suami dia tadi tu, bekas suami dia tu Zaid tadi, tuduh balik sekali keduanya kepada Fatty tadi berzina.
lam yuhadda, tidak akan dikenakan hukuman hudud ketika tersebut kepada suami dia tadi. Cuma dia qaid dengan perkataan fi haqqi zauji, bersalahanglah dengan kalaulah hak kata gugur hasanah tadi pada hak suami dia. Ada pun kalau ada hak lain tak boleh. Sebab tu Imam Bajuri dia jaga dekat qauluhu fi haqqi zauji ai bi khilafi haqqi ghairihi. Bersalahanglah pada hak selainnya, selain zauji, selain Zaid tadi. Falau qazafaha ajnabiyun, kalau orang lain mari tuduh Fatty tadi tu dengan zina, bitilka zaniyah, dengan perzinaan tu, hadda, dah maka dia akan dikenakan had ketika tersebut. Dah la'anat au lam tula'in, sama ada Fatty tadi ataupun mulainah tadi, dia supah laknat balik ataupun tidak supah laknat ketika tersebut. Kerana kesan hasanah ni, orang panggil kejuruhan ni ataupun dipanggil perempuan bermaruah ni, hanyalah dikaitkan pada haqqi zauj. Okey, selesai. Situ Okey lagi. Wa yasqutu al-haddu anha bi an talta'ina. Tengok nak khabar. Okey, dan gugurlah had. Had ni hudud gugurlah hudud had zina tu. Allazi wajaba 'alaiha bi li'anihi, kata Imam Bajuri. Wa yasqutu al-haddu haddu zina allazi wajaba 'alaiha 'ala mula'inah bi li'anihi bi li'ani al-mula'in. Gugurlah had hudud yang dikenakan, hudud zina yang dikena, yang wajib atas perempuan yang dilaknat tadi dengan li'an suami. Wa yasqutu haddu anha bi. Okey, sekarang ni ambil kawadak dia. Kalau bini tu balas balik, maksudnya supah laknat balik, asalnya dia akan dikenakan had, dia akan dikenakan nombor apa kita bincang itu, wajib had atas alaiha, nombor 2 tau. 5 hukum terkena pada perempuan tadi, iaitu wujubul haddi alaiha, wajib hukuman had zina kepada isteri tadi bila tok lelaki supah laknat. Bila tok lelaki sebut 5 perkara yang sebelum ni tu, maka wajib dikenakan had hukuman hudud kerana zina kepada si isteri. Macam mana nak menggugurkan hukuman had tu kepada isteri? Dia kata wa yasqutu al-haddu anha, dan gugurlah hukuman hudud iaitu hukuman hudud zina kepada daripada mulainah, perempuan yang dilaknat tadi, bi an talta'in, dengan bahawasanya dia li'an balik, dia supah laknat balik. Ai tula'ina az-zauja, dia sumpah balik suami dia tadi, ba'da, tengok qaid dia, selepas tamami li'anihi, selepas sempurna daripada sumpah laknat suaminya tadi. Li'anihi ai li'ani zauji. Ba'da tu isyarat kepada tartib lah. Ba'da li'anihi ma'a kauniha lam tula'in. Okey, jadi bila dah suami tadi 5 kali supah laknat, maka kalaulah bini tu tak jawab balik supah laknat, masa tu bini akan disebab 1000 tu ngatuk mata dah malam ni. Bini akan direjang dengan rejang ataupun disebab 100 kali sebatan. Baik, bini akan direjang sampai mati dan sebagainya. Okey. Jadi macam mana nak menggugurkan hukuman hudud yang dikenakan kepada si isteri tu, iaitulah bini tadi kena jawab balik supah laknat suami dia selepas daripada sempurna supah laknat suami dia ni. Sebab dia kata wa yasqutul haddu anha bi an talta'ina ai tula'ina, dia sumpah balik laknat az-zauja, suami dia, ba'da, selepas tamami sempurna li'anihi, li'ani zauj. Fatakulu, maka isteri tu katalah, al-mula'inah tu kata, fi li'anihi, maka berkatalah mula'inah tadi, fi li'aniha, afwan, pada li'annya, li'an mula'inah, in kana al-mula'inu hadiran, sekiranya mula'in tu ada situ. Okey, ni you nak ayat kalau ada situ, kalau tak ada ayat lain pula dah. Baik, in kana al-mula'inu hadiran, kalaulah mula'in tu ada situ, you khabar gini, ashhadu billahi, aku bersaksi demi Allah, anna fulanan, bahawasanya fulan, hadha, ini, laminal kadhibin, daripada kalangan orang yang berdusta,
fima ramani bihi minaz zina, pada perkara yang dia tuduh kepada aku dengannya dengan zina, daripada zina. Maka isteri melafazkan balik kalimah ni. Isteri melafazkan balik kalimah ni. Okey, hal tadi kalaulah suami itu ada hadiran. Kalau tak ada, Imam Bajuri riwayat dalam tulis dalam tu. Fa in kana ghaiban, kalau tok lelaki itu tak ada situ, mulain tu tak ada situ, maka masa tu dia tentukanlah dengan nama dan juga nisbah kepada apa nama ni orang tadilah yang dia sebut dalam syarah. Baik. Jadi suami isteri tadi dia kena supah balik laknat untuk menggugurkan sebat hukuman hudud kepada dia ketika tersebut. Wa tukarrirul mula'inatu hadzal kalam, dan hendaklah dia tadi mengulang-ulang orang perempuan yang dituduh zina tadi perkataan ni arba'a marra, 4 kali ulang, 4 kali dah. Fatakulu fi marratil khamisati, maka dia katalah pada kali yang kelima. Dia katakan daripada kali yang kelima, min li'aniha, daripada li'annya supah laknat mula'inah tadi, ba'da an ya'idhaha al-hakimu, selepas daripada hakim memberi peringatan akannya, tu balik pada mula'inah, au al-muhakkam, ataupun orang yang nak menghukumkan tu beri peringatan dah kepada al-mula'inah bitakhwifihi, dengan menakutkan al-hukum laha, baginya bagi mula'inah, min azabillahi, daripada azab Allah fil akhirah. Jadi lepas 4 kali dia kata asyhadu billahi anna fulanan hadza laminal kadhibina fima ramani bihi minaz zina, dia ulang 4 kali. Yang kelima lepas tu Tok Hakim peringat masa tu, awak ni kalau awak nak buat hal nombor 5 ni, awak biar betul semolek. Kalau dak kayak gitu hazard ni, kalau awak pelawak ni, awak cakap tipu ni, awak cakap bohong ni. Peringat dah tu. Bitakhwifihi laha min azabillahi fil akhirah, dengan azab Allah Taala di akhirat. Wa annahu asyaddu min azabid dunya, bahawasanya azab di akhirat tu lebih teruk daripada azab dunia. Maka fatakulu, maka berkata dia tadi, fatakulu wa alayya ghadabullahi, dan atas akulah ghadabullah, murka Allah Taala, in kana, sekiranya al-mula'in tadi minas sadiqin, daripada orang yang benar. Kan isteri tadi khabar orang. Dia kata benda, aku bersaksi demi Allah bahawasanya suami aku tu, suami aku ni daripada orang yang berdusta pada apa yang dituduh. Maka dia pun supah laknat, dia kata, dan atas akulah kemurkaan Allah Ta'ala, dia kata, sekiranya suami aku tu ataupun al-mula'in yang tuduh aku zina tu daripada orang yang benar. Fima ramani bihi minaz zina, pada perkara yang menuduh aku dengannya, dengan ma tadi bayan dia minaz zina, daripada zina. Okey, selesai situ. Jadi tu teks yang jabat agama senanglah, pakai ambil pakai bubuh lah. Baik. Wa ma dzukira minal qaulil madhkuri, dan apa yang disebut daripada perkataan, wa ma dzukira, dan apa perkara yang disebut daripada perkataan yang tersebut tu, mahalluhu, tempatnya tadi, finnatiki, bagi orang yang boleh bercakap lah. Orang boleh cakap, dia kena cakap lah 4 kali, lepas tu kali kelima tu sepuluh anak. Ammal akhrasu, ada pun orang bisu, fayula'inu, maka orang bisu tadi supah laknat lah, bi isyaratin mufhimatin, dengan isyarat yang dapat difahami. Okey, selesai. Kemudian last dengan dalam bab ni, dia nak bahas pula macam mana kalau kita tukar lafaz laknat tadi, kita tukar, kita ajah. Tukar lafaz lain. Walau abdala, bawah sikit dah. Dia kata benda situ, walau badala. Nuskah ni badala. Nota kaki tulis dia Ustaz. Badala au abdala. Aywa. Okey, walau abdala ataupun badala bolehlah. Kalaulah abdala menukar
pada fi kalimatil li'an, pada kalimah li'an, pada kalimah sumpah laknat tadi, lafzus syahadah. Iaitu ko badala al-mula'in lafza. Gitu dah. Kalau ambil badala lafza. Kalaulah al-mula'in tu tukar pada kalimah laknat tadi akan lafaz syahadah bil halfi, dengan lafaz sumpah. Kan tadi kan asyhadu, benda ni asyhadu kan, asyhadu billah, aku bersaksi dengan Allah. Okey, sekarang ni gitu tukar dengan lafaz al-halif, lafaz sumpah. Syahadah yang gitu tukar lafaz sumpah. Ka qaulil mula'in, seperti kata yang melaknat, ahlifu billah. Pandai dia. Aku bersumpah demi Allah. Au lafza atau pada syahadah. Ataupun ia tukar lafaz al-ghadab bil li'an. Ia tukarkan wa alayya ghadabullah. Jadi ia tukar lafaz ghadab dengan li'an. Wa aksu, ataupun sebaliknya. Ka qawlihi la'natullahi. Wa qawlihi ghadabullahi alayya. Au, okay, ada jawab yang? Ada jawab yang? Au dzukira kullun minal ghadabi wal li'an, ataupun disebut setiap daripada murka dan li'an tadi qabla tamami syahadati arba'. Sebelum daripada sempurna ucapan syahadah 4 kali tu. Kan kena sebut asyhadu, bahawasanya aku bersaksi, asyhadu billah kan kena ulang 4 kali. Jadi kalau dia sebut ghadabullah tu patutnya kali kelima. Yang dia sebut tu sebelum sempurna kali yang 4 tu tak sempurna lagi. Jawab 3 masalah tadi, lam yasihha fil jami'i, tidak sah belaka semua sekali. Okey, gitu. Okey, habis. Bab orang panggil mula'anah. Habis dah bab mula'anah, kita masuk pula bab yang seterusnya, iaitulah bab iddah. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bab iddah ni sebelum hamba cerita, sebelum kita baca kitab, hamba cerita dulu. Okey, kalau nak tulis dalam buku lah oleh kerana kelas kita ni kelas online, hamba pun tak ada PDF nak catat-catat ni. Jadi hamba royak je lah dah. Kita sketch masing-masing. Yang pertamanya kita akan bincang ni adalah masalah huruf orang merdeka dah. Orang merdeka, hamba tu kek gini akan bincang kau, tapi kita akan bincang dulu berkenaan dengan huruf dulu. Baik, so bagi dua, iddah ni maksudnya tempoh menunggu, itu maksud iddah. Jadi kami kita akan bincang tarif. Okey, cuma yang nak sebutnya iddah ni bagi dua. Yang pertama, iddah kematian suami, satu. Yang kedua, iddah bukan kematian suami. Okey, iddah dua tu bagi dulu kalau nak buat dalam buku masing-masing. Okey, iddah kematian suami dua masalah. Masalah yang pertama, isteri hamil. Masalah yang kedua, isteri tidak hamil. Dua je. Iddah kematian suami, isteri hamil, isteri tidak hamil. Masalah yang okey, balik asal mula, selesai. Hak masalah orang yang kematian suami, dua iddah. Dua iddah. Hamil dengan tak hamil, dua pembahagian. Pembahagian yang kedua adalah iddah orang yang tidak kematian. Maksudnya iddah cerai hidup, orang panggil cerai hidup. Tadi cerai mati, ni cerai hidup. Cerai hidup ni ada 4 permasalahan. Ada 4 permasalahan. Permasalahan yang pertama, zawatul haid. Orang yang ada haid. Orang yang ada haid, iddahnya adalah dengan 3 kali suci. Iddahnya adalah dengan 3 kali suci. Yang kedua, orang yang tidak ada haid. Orang yang tidak ada haid. Tidak ada haid, contohnya kanak-kanak dan juga perempuan monopos. Dia panggil al-ayisah. Okey, iddah dia 3 bulan. Iddah dia 3 bulan. Kita akan cerita 3 bulan lagu mana. Yang ketiga, iddah perempuan yang tidak dijimak. Iddah perempuan yang tidak dijimak tidak ada iddah.
Okey, tidak ada iddah. Yang keempatnya, perempuan hamil. Perempuan hamil adalah dengan beranak ataupun keluar anak daripada perut. Okay, so kesimpulannya iddah ada dua bahagian besar. Yang pertama cerai mati, orang kita panggil. Yang kedua cerai hidup. Cerai mati bagi dua, mengandung, hamil, ataupun yang iddah yang kedua tidak mengandung. Masalah cerai hidup pula ada 4. Cerai hidup ada 4. Yang pertamanya, kalau ada haid lagi, 3 kali suci. Okay, kita akan cerita. Yang kedua, kalaulah dia tidak ada haid dah, contohnya dia tu kanak-kanak, ataupun dia monopause dah, tak ada haid dah. Ni 3 bulan hilaliyah. Orang panggil 3 bulan hilaliyah. Yang ketiganya, iddah orang perempuan yang tidak dijima. Maka masa tu tidak ada iddah bagi dia. Yang keempat, hamil. Masa tu iddah dia adalah dengan beranak. Ya, selesai. Jom kita tengok permasalahan yang nak dibincangkan dalam kitab kita. Faslun. Fi ahkamil iddati wa anwa'i al-mu'taddati. Pada hukum iddah dan juga jenis al-mu'taddah. Wahia luwatan, iddah tu dari sudut bahasa al-ismu min i'tada, isim daripada i'tada. Maka fahiyya i'tada tu ismu masdarin min i'tada wal masdar al-i'tidal. Tu Imam Bajuri tambah, tolong ayat dah. Baik. Wa syar'an, dari sudut syarak, tarabbusu al-mar'ah. Tarabbusu ni benda kita nak terjemah menunggu boleh kau? Menunggu oleh perempuan. Muddatan, satu tempoh. Tarabbusu berhenti menunggu oleh perempuan akan satu tempoh. Yu'rafu fiha, yang diketahui padanya, pada muddah tadi, pada tempoh tadi, bara'atu rahimiha. Bara'ah sucinya, kosongnya, rahimiha, rahimil mar'ah. Okey, situ dulu. Sebelum daripada kita pergi lanjut takrif dia, jadi iddah tu maksud dia berhenti atau tunggu. Perempuan menunggu satu tempoh yang diketahui dengan tempoh tersebut sucinya rahim perempuan tersebut. Okey, sini ni Allah Rabbi. Imam Al-Bajuri rahimahullah ada buat sedikit penambahan. Dia kata aulalah syarah kita tambah sikit. Jadi sekarang ni seakan-akan nak kabarnya iddah tu berlaku, tujuannya untuk mengetahui rahim tu kosong. Bahasa mudah kok, mungkinlah kita timbul persoalan lalu dah kalau tahu dah, contoh tahu dah memang dak beranaknya, contoh dia nikah dengan orang mandu. Dia nikah dengan orang mandu, bila nikah dengan orang mandu confirm ada anak. Ke mana? Dah lepas tu rahim kosong lagu mana? Tak payah tunggu lah. Kalau tahu dah rahim kosong ke lagu mana? Maka sebab iddah, kata Imam Bajuri dibuat kritikan sikit, bukan waktu saja. Jadi bara'atul rahim ni salah satu daripada faktor seseorang kena iddah. Faktor yang kedua yang tidak disebut oleh Imam Ibn Qasim sini, dia kena iddah li ta'abudi. Kerana Tuhan suruh. Gitu, faham tak? Sebab tu ada ulama bincang, andai kata doktor sekarang ni kan dia boleh cek belaka dah rahim orang perempuan tu ada anak kedok dan sebagainya. Jadi dah kalulah tahu dah confirm anak tu tak ada dalam rahim, adakah cerai tu tak payah ada iddah? Jawapannya tak kena iddah. Dah sebab apa kena iddah kalau tahu dah confirm rahim kosong? Jawapannya li ta'abbud. Kerana kita mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Jadi yu'rafu fiha bara'atul rahim itu satu faktor. Ataupun li ta'abbud, untuk tujuan mengabdikan diri kepada Allah Taala. Dua. Kata Imam Bajuri sebab yang ketiga, li tafajju'iha ala zawjiha. Li tafajju'iha, kerana sedihnya isteri tadi atas kematian suami dia tadi. Kerana derita dia, sedih dia atas kematian suami, masa tu
itu antara sebab yang kena iddah. So kalau orang tanya hari ni ada dah halak yang nak tengok pregnant ke tak ataupun dan sebagainya, kena iddah ke tak? Jawapannya kena iddah. Kunci paling besar nombor 2 sebab dia li ta'abud. Contoh yang kata, rahim saya confirm kosong. Lama dah saya tak bersama dengan tok lelaki saya. Contoh. Lepas tu pula, tok lelaki mati pun tak kisah pun saya. Saya tak kisah lama dah. Saya benci sungguh tengok muka dia. Baik, kena iddah tak? Kena iddah juga pasal apa? Li ta'abud. Kerana perintah Allah Subhanahu wa taala. Okey, boleh? Okey, jadi wa syar'an dari sudut syarak tarabbusul mar'ati muddatan yu'rafu fiha bara'atur rahim au lita'abbudi, Imam Bajuri tambah, au litafajju'iha ala zawjiha. Sebab tu kalau siapa ada Bajuri tengok dekat qauluhu bara'atur rahim tu minal hamli daripada kehamilan, suci rahim perempuan daripada hamil, turun sikit bawah kata benda wa kana al-aula lisyarihi an yazida, dan bahawa lebih aula lah bagi syarih tu untuk ditambah au lita'abbudi au litafajju'iha ala zawjiha. Fa inna kalamahu, kerana kalam Syekh Ibn Qasim tu qasirun terhad ala ma'rifati bara'atir rahimi faqat, atas mengetahui atas kosongnya rahim semata-mata. Okey, situlah saya ambil bawah tu. Baik, sambung lagi. Okey, iddah tadi, menunggu tadi, tarabbusul mar'ah, menunggu oleh perempuan tadi, muddatan tadi, satu tempoh, bi akra'in, dengan kuruk. Kuruk-kuruk ni mazhab kita Syafi'i dengan 3 kali suci. Kali kita akan bincang lagu mana 3 kali suci. Au ashhurin, ataupun dengan bulan-bulan. Au wad'i hamlin, afwan. Au wad'i hamlin, ataupun dengan beranaknya orang yang hamil. Okey, selesai. Tu takrif iddah. Wal mu'taddatu ala darbain. Maka orang yang beriddah tadi ada darbain, 2 jenis ataupun nau'ain, 2 jenis dah. Allah Rabbi. Sekarang ni dia nak cerita dulu masalah yang Amba cerita tadi, masalah orang yang kematian suami dia. Orang panggil cerai mati. Yang pertama, mutawaffa anha zawjuha. Okay, satu yang mutawaffa anha zawjuha, yang kematian suami dia. Wa ghairu, tu pembahagian kedua. Wa ghairu mutawaffa anha, dan yang keduanya adalah yang cerai hidup. Cerai hidup senang. Kemudian pengarang kita nak bincang dulu tentang cerai mati. Fal mutawaffa anha, maka yang cerai mati tadi, anha zawjuha, daripadanya zawjuha oleh suaminya tadi. Okey, in kanat hurratan, sekiranya dia tadi adalah perempuan merdeka. Bahasa tu hak tadi tu hamba sebut tu adalah masalah perempuan merdeka. Hamba kat gigi kita cerita. Okey, perhati in kanat hurratan hamilan. Okey, hamba khabar tadi, cerai mati ada 2, hamil dengan tidak hamil. Hamil, yang kedua dipanggil hail. Hail tu tidak hamil. Okey, baik. Okey, apa syarat ia nak kena cerai bila hamil? Fa'iddatuha, maka iddah perempuan yang hamil tadi, hurrah yang hamil tu, an wafati zawjiha, daripada kematian suaminya tadi, biwada'il hamli, dengan beranak. Tu dengan wada'il ham, dengan maksudnya dengan beranak. Kullihi, semua sekali. Perhati sikit perkataan dia mari takkid dengan kullihi, dengan beranak semua sekali, dengan maksud dengan sempurnanya beranak tadi habis, tubik habis. Kalau ada 2 anak, dua-dua tubik, dua-dua keluar daripada perut mak, barulah habis iddah ketika tersebut. Boleh? Lepas tu syarah kita tambah lepas tu, biwad'il hamli, dengan beranak tadi semua sekali, hatta, sehingga kan, thaniya tau'amain, kembar 2. Tau'amain ni 2 lah. Sehinggalah beranak 2 orang kembar. Okey, boleh. Syarat benda hak pertamanya, kalau dia hamil, masalah kematian ni. Kalau dia hamil, masa tu dia tadi kena iddah dia adalah dengan beranak. Beranak tadi dengan keluar habis. Dengan keluar habis.
Nampak? Jadi kalau keluar seorang saja dak habis lagi dah, dia kena keluar belaka. Cuma dalam bajuri dia royak lah, kalau tinggal rambut sikit tu, hak tu dak kira lah. Kalau tinggal rambut sikit dak kira lah. Tapi kalau tinggal kaki duk dalang lagi, hak tu dak habis dah lagi dah tu. Dak habis dah lagi ketika tersebut. Okey, boleh. Lepas tu, ia pun nak letak syarat sikit. Okey, tengok. Syarat yang dia dalam keadaan imkani nisbatil hamli lil mayyiti. Okey. Sekarang ni iddah mati. Jadi iddah mati ni bukan bodoh tadi. Iddah mati ada dua. Kalau pertama hamil, yang kedua hail. Hamil beranak. Mengandung. Habis iddah dia dengan beranak. Okey. Syarat nak iddah dengan beranak tu habis iddah ma'a imkani nisbatil hamlil mayyiti. Dalam keadaan mampu dinisbahkan hamil kandungan tadi tu bagi mayat. Bahasa mudah gak, hak dalam perut mayat, hak dalam perut isteri itu adalah anak kepada si mati. Boleh? Hak dalam perut isteri iaitu adalah anak kepada si mati. Andai kata hak dalam perut tu bukan anak si mati, contoh, wal-iyazubillah, contohnya ni, anak dalam perut isteri dia tu, anak zina, contoh. Wal-iyazubillah, contoh pertama, anak zina. Jadi anak tu dah akan dinisbah kepada mayat. Okey, masa tu iddah dia akan berakhir dengan iddah bulan. Iddah bulan iaitu 4 bulan 10 hari. Boleh. Dia akan dikira iddah bulan, dia akan dua ya kan. Pertama, kalau dia hamil dengan beranak. Yang kedua kali kalau dia hail 4 bulan 10 hari. Jadi kalau syarat nak 4 bulan 10 hari tu, anak dalam perut tu mesti dinisbahkan kepada tok lelaki yang mati tadi. Andai kata anak dalam perut tu zina, contoh, wal-iyazubillah, isteri tak ada zina. Okay, bila isteri tu zina, ada anak dalam perut 6 bulan. Ataupun 9 bulan, contoh. Dekat dah nak beranak, tok lelaki dapat dengar cerita, kejut tok lelaki sakit jatuh, mati terus. Boleh. Mati tok lelaki, anak dia, anak zina. Baik, tak lama lepas tu, 2 minggu lepas tu beranak lah. Okey, adakah perempuan tadi lepas 2 minggu kematian suami dia tadi, dia dikira bebas daripada iddah, habis iddah? Jawapannya tidak. Walaupun dia beranak ketika tersebut, walaupun tok lelaki mati, 2 minggu lepas tok lelaki mati, dia pun beranak, masa tu tak kira dengan beranak dia tadi, dikira 4 bulan 10 hari juga. Dikira 4 bulan 10 hari. Okey, boleh. Gitu. Dia kira 4 bulan 10 hari ketika tersebut. Lepas tu dia kait dengan ma'a imkani nisbatil hamli lil mayyit. Contoh pertama. Contoh kedua. Wati syubahah. Boleh tak jadi wati syubahah. Wati syubahah, anak tadi dah akan dinisbahkan kepada lelaki tu. Anak tu dah akan dinisbahkan kepada lelaki tadi. Walaupun anak tu bukanlah anak haram. Tetapi anak tadi dah akan dinisbahkan kepada lelaki tadi. Maka masa tu juga dia tidak akan habis iddah dia dengan beranak, tetapi dia akan dikira 4 bulan 10 hari juga. Ataupun contoh lain, boleh lagi, yang nikah dengan kanak-kanak. Nikah dengan kanak-kanak ke, ataupun nikah dengan orang yang mandu ke dan sebagainya. Maka hak tu masuk dalam kategori iddah perempuan tadi, walaupun ia beranak, walaupun ia mengandung, lepas tu ia beranak, tidak dikira iddah dia dengan beranak apabila kematian suami tu, tetapi dikira dengan 4 bulan 10 hari. Okay, selesai. Lepas tu pengarang kita nak hurai lah makna ma'a imkani nisbatil hamlil mayyit tu. You contoh lain lah, berapa sengilan contoh lain tu, sebab lagi nak tambah contoh situ. Walau ihtimalan, walaupun ada kemungkinan anak dalam perut tu anak bagi mayat, tapi ihtimal tak boleh. Dia nak memang anak tu anak mayat aja, ataupun anak hak lelaki dalam hak mati tu, barulah boleh iddah, iaitu iddah dengan beranak. Kaman fiyin bil li'an, seperti anak yang dinafikan dengan li'an. Hak kita bahas dah bab sana tu.
Kalau anak yang dinafikan dengan li'an, masa tu dia tadi iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Falau mata sabiyyun la yuladu limislihi an hamilin. Fa'iddatuha bil ashhuri la biwad'il hamli. Maka dia kata kalaulah mati kanak-kanak tadi yang tidak dilahirkan limisli sabi, an hamlin daripada hamil tadi, an hamilin daripada hamil tadi, maka iddah perempuan tadi bil ashhur dengan bulan. Dengan bulan sini maksudnya 4 bulan 10 hari. La biwad'il hamli, bukan dengan beranak. Tu macam hak kita cerita dah. Okey, selesai. Kemudian syaratlah tu, wa in kanat hailan. Okey, dan sekiranya adalah ia siapa? Perempuan tu lah al-mar'atu tu. Hailan. Hailan maksudnya ghairu hamil. Orang yang tidak hamil. Okey, tok lelaki mati. Maka wahya, maka iaitu kejap. Mati ambil salah lakah mula, minta maaf dah. Okey, wa in kanat hailan, wa in kanat hailan, kalaulah perempuan tadi adalah perempuan yang tidak beranak, tidak mengandung, fa iddatuha, maka iddah perempuan tadi 4 ashhurin wa ashrun, 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Okey, 4 bulan 10 hari minal ayyami bilayaliha, dengan dikira siang hari dan juga malam hari. Okey. Sekarang ni nak tengok 4 bulan 10 hari tu nak kira kan ni? 4 bulan 10 hari adakah nak kira sebulan tu 30 hari, 30 hari, 30 hari, lepas tu tambah 10 hari? Tak, jadi berapa hari? 4 bulan, 30, 3, 6, 9, 12, 130 hari. Adakah 130 hari? Ataupun boleh jadi kurang lagi? Baik, kita akan tengok lagi. Okey, jadi pengarang pun nak cerita dulu. Wa tu'tabarul ashhuru bil ahillati ma amkana. Dan dikira bulan tadi bil ahillah. Ahillah ni maksudnya dengan hilal. Dengan hilal ma amkana. Cara kira ya. Astagfirullah. Okey, cara kira je lagu kan gini. Lepas tu kata wa yukammalu al-munkasiru 30 yauman. Dan disempurnakanlah yang munkasir ni, kalau nak terjemah yang pecah-pecah bahasa mudah kau, yang tak cukup lah. 30 yauman, 30 hari. Okey, kalau siapa aja kira iddah pula. Orang puasa 2 bulan berturut-turut dalam bab benda kafarah puasa. Okey, gitu cara, lebih kurang je. Okey, senang cerita yang berat gini dalam buku hadiah berkah Ustaz Abu Samah, dia akan dia tunjuklah. Dia tunjuk cara dia. Jadi yang bercerita rekah je sini gini. Kalau dia cerai 1 Muharram. Okey, kalau dia cerai isteri dia tu 1 Muharram. Okey. Dipanggil start daripada awal bulan. Maka 1 Muharram tu, bulan tu ada 29 hari bulan ke, 30 hari bulan ke, hak ni senang je. Maka dia akan sempurnakan iddah dia bulan Muharram. Kalau hak bulan 4 bulan 10 hari ni. Maknanya 1 Muharram, lepas tu habis Muharram Safar, lepas tu Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Habis 4 bulan. Lepas tu ambil 10 hari Rabiul Akhir, Rejab. Kan? Tu dah. Macam lain je, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadi Awal. Astagfirullah. Jamadi Awal. Dah, baik. Jadi 4 bulan 10 hari. Okey, anda kata Muharram 29, Safar 29. Lepas tu Safar, Rabiul Awal 29. Jamadi Awal 29. So semua sekali 29. Tapi dia start cerai tadi, kematian suami dia tadi, ni iddah kematian kan. Kematian suami dia tadi tu 1 Muharram. Maka iddah dia akan start bila? 1 Muharram 29, sampailah 29 Muharram.
Masuk pula 29 Safar sampai 29 Safar, daripada 1 Rabiul Awal sampai 29 Rabiul Awal, Jamadi Awal sampai 29 Jamadi Awal, lepas tu tambah 10 hari Jamadi Akhir. Habislah iddah dia walaupun tak cukup 130 hari. Okey, boleh. Hak tu, yang itu tu kalau sekiranya dia tadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mati, suami dia mati pada 1 Muharram. Adapun kalau suami dia mati pada 2 Muharram ataupun pada selain satu lah senang. Jadi kalau dalam kitab dia ibarat dengan fi asna'ish syahri. Dah. Kalau diibarat dengan fi asna'ish syahri, pada pertengahan bulan, maksud pertengahan bulan ni bukan 1 hari bulan, tu maksud dia. Maksud pertengahan bulan bukan 1 hari bulan. Tak semesti pertengahan bulan ni 15. Bukan 1 hari bulan. Bila bukan 1 hari bulan, maka dia kena sempurnakan bulan tadi, bulan hak yang berlaku tadi, dia kena sempurnakan jadi 30. Andai kata bulan tadi tu tidak cukup 30. Macam contoh, bini dia kehilangan suami 2 Muharram. Okey, andai kata bulan Muharram tu ada 29 hari saja. Masa tu tidak boleh kira 29, dia kena genapkan jadi 30. Dia kena genapkan bulan Muharram tu jadi 30. Lepas tu, lepas habis hujung tu, 4 bulan 10 hari tu tau, dia kena tambah lah sehari lagi. Nak genapkan tadi tu. Tu cerita lebih kurang. Okey, boleh. Kemudian katanya lagi, rahimahullah, baik, selesai. Iddah kematian 2 je, iaitu hail dengan hamil. Hamil, iddah dia adalah dengan beranak, biwad'il hamli. Cuma dengan syarat anak tadi mesti dinisbahkan kepada mayat. Andai kata anak tu tidak dinisbah kepada mayat, masa tu iddah perempuan yang mutawaffa anha ni akan ambil hukum hail. Boleh. Iddah hail pula ketika kematian isteri suami dia adalah 4 bulan 10 hari. Selesai. Kemudian kata pengarang lagi, wa ghairul mutawaffa anha, dan perempuan yang ghairu mutawaffa anha zaujuha, orang panggil cerai hidup. Cerai hidup ambekah bodoh dia ada 4 wajah. Ada 4 wajah. In kanat hamilan, okey, antara wajahnya adalah hamil. Sekiranya dia hamil, kanat al-mar'atu tu hamilan, sekiranya perempuan tadi hamil, fa'iddatuha biwad'il hamli, maka iddahnya adalah dengan beranak. Al-mansubi, yang dinisbahkan bi li sahibil iddah, bagi yang sahib iddah tu. Ni samalah, sama dengan masalah hak kita cerita tadi, iaitu dinisbahkan kepada suami dia, dinisbahkan kepada zaujan kana aw ghairahu kalwati'i bisyubhatin. Okey, sini ni masalah ni pula, dia kata walau ihtimalan pula sini. Wal muradu al mansubu li sahibil iddati walau ihtimalan. Hak tadi dia kata walau ihtimalan pun tak boleh tau. Li sahibil iddati walau ihtimalan. Kaman fiyin bili'anin. Jadi lain sikit lah antara masalah orang mati, benda ni iddah kematian dengan ni. Tengok sini. Dia kata al-mansubi li sahibil iddah, yang dinisbahkan kepada sahib pemilik iddah tadi. Dalam bajuri dia tambah sawa'un ai zaujan kana, sama ada sahib iddah tu zaujan kana au ghairahu, ataupun selain daripadanya, kalwati'i bisyubhatin, seperti orang yang wati dengan jalan syubhah, kama fin nikahi al-fasidi, sebagaimana nikah fasid. Wal muradu, kata Imam Bajuri, yang dimaksudkan al-mansub tu li sahibil iddah tu walau ihtimalan, walaupun secara ihtimal je, tak apa dah. Dinisbahkan kepada sahib iddah ni walaupun ihtimal. Kaman fiyin bili'an, seperti anak yang dinafikan dengan li'an. Lepas tu kata falau la ana hamilan, kalaulah seseorang tu dia menyupah-supah lah anak,
perempuan hamil. Wa nafa al-haml, dan juga dia menafikan hamil tadi. In qadat iddatuha, habislah iddah perempuan tadi biwad'ihi juga. Tak? Dengan orang panggil dengan beranak juga, wa in kana manfiyan anhu zahiran. Okey, isunya kalau lah hak tadi hak masalah mati tok lelaki dia. Tok lelaki tu hak tu memang kena nisbah kepada si mati. Secara yakin, tak boleh secara ihtimal. Hak sini ni nisbah secara sahib iddah walaupun secara ihtimal. Jadi kes hak yang kita kata kalau nafian anak dia. Hukum li'an kita bahas tadi tu. Kalau hukum li'an kita bahas tadi, macam mana dah lepas di li'an dah anak, tiba-tiba masa tu bini tu beranak. Bini tu mengandung, lepas tu beranak. Bila beranak, masa tu lagu mana? Tok lelaki hidup lagi. Masa tu dengan beranak dia tu, perempuan tadi habis dah iddah ketika tersebut. Okey? Habis dah iddah ketika tersebut. Tu maksud dia. Okey, habis. Wa in kana hamilan. Okey. Dan sekiranya dia tadi tu hamilan pula. Wa in kanat hailan. Okey, masalah pertama hamil. Masalah kedua hail. Okey. Dan sekiranya dia tadi adalah hail. Orang yang tidak mengandung hail. Wahia, iaitu min zawatin. Iaitu daripada orang yang mempunyai sawahibi, yang mempunyai al-haidi, orang yang ada haid. Fa'iddatuha salasatu quru. Maka iddahnya adalah 3 kali suci. Wahya al-athhar. Dalam mazhab kita Syafi'i dan mazhab Maliki dikira 3 kali suci. Okey? 3 kali suci. Kemudian kata pengarang, dia nak ajar pula kita cara kira 3 kali suci. Kita perhabis ni sikit boleh Okey, tengok dia kata. 3 kali suci ni ulama kata walaupun suci hak yang dicerai ni. Masa cerai tu masa suci, habis suci tu kira suci pertama dah. Nampak? Dia kata fa in tulliqat tahiran. Kalaulah dicerai tadi dalam keadaan suci, maksudnya dak mari haid bi an baqiya min zamani tuhriha baqiyatun ba'da talaqiha. Dengan bahawasanya masih berbaki daripada waktu sucinya tadi, baqiyatun, ada baki masa ba'da talaqiha, selepas tolaknya tadi. In qadat iddatuha bi ta'ni fi haidihi salisatin. Ni rasa kena tulis juga ni. Wasi pedak lawah dak tulis. Gini gini kita ambil hak ni minggu depan dah. Minggu depan kita ambil sekali lagi wa in kanat hailan wa hiya min zawati ay sawahibil haidi fa iddatuha salasatu quru. Okey, ambil lukis lagi dalam grup. Lepas tu kita bincang minggu depan insya-Allah taala. Setakat tu dululah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah Rabbi jazakumullah maulana. Barakallahu